Cikgu. Bukan Nora cakap apa tadi? Boleh tak apa? Boleh tak saya cuti 2 hari? Cuti 2 hari? Kenapa? Cuti 1 hari. Cuti 1 hari? Kenapa? Nak jumpa abang dia. Cuti 1 hari kenapa? Nak jumpa abang saya. Abang saya demam. Abang apa? Abang? Abang saya demam. Dekat mana? Tak faham. Dekat mana? Faham. Dekat Pahang? Jauh ni. Bila mana cuti? Kalau saya pergi sini lah. Bila mana cuti? Mungkin besok ke. Mungkin besok. 1 hari cukup ke pergi Pahang? Pasal dia tempat ada batu. Hmm? Tu tempat mahal. Yelah 1 hari cukup ke pergi Pahang? Boleh juga lah. Boleh. 1 hari je. Jangan lama-lama. Boleh tak?